Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Hakim dari kelas PPS 23 dan pada hari ini saya akan melaksanakan tugasan 3 iaitu persembahan dari subjek PKUK 1124. Jadi marilah kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Jadi lawatan ini dijalankan ke Pusat Pemulihan Dalam Komuniti iaitu PDK Petaling. PDK merupakan pusat intervensi awal bagi murid berkeperluan pendidikan khas, iaitu lebih dikenali sebagai MBPK. Jadi fokus utama lawatan ialah untuk menilai pelaksanaan aktiviti pembelajaran dan komunikasi. Pelatihan diberikan kepada murid yang mempunyai masalah pembelajaran seperti apa yang kami melakukan lawatan ke PDK Petaling. PDK Petaling mempunyai ramai pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. Selain itu, lawatan ini bertujuan mengenal pasti kekuatan, kelemahan serta cadangan penambahbaikan agar boleh diterapkan semasa di dalam kelas nanti. Jadi, saya pergi pada latar belakang PDK Petaling terlebih dahulu. PDK Petaling ialah sebuah pusat intervensi awal yang memberi perkhidmatan kepada individu berkeperluan khas dalam komuniti. PDK ini diwujudkan sebagai inisiatif komuniti dalam kerajaan bagi menyediakan sokongan pemulihan kepada individu yang memerlukan. Perkhidmatan yang disediakan merangkumi latihan perkemahiran asas, perkembangan kognitif sosial dan kendiri. Program di PDK dilaksanakan oleh tenaga pengajar dan fasilitator yang terlatih dalam bidang pendidikan khas. Selain itu, pendekatan pembelajaran berfokus kepada keperluan individu murid bagi memastikan pengembangan yang optimum untuk mereka. Jadi, saya pergi kepada peranan PDK. Peranan PDK ini, PDK berperanan membantu MBPK mencapai tahap berdikari dalam kehidupan seharian. Ia menyediakan latihan yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Selain itu, mereka menggalakkan pelibatan komuniti dalam menyokong perkembangan MBPK. Selain itu, membantu meningkatkan kemahiran komunikasi dan sosial murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Akhir sekali, PDK telah menjadi platform intervensi awal sebelum murid memasuki sistem pendidikan formal seperti PPKI di sekolah rendah. Jadi saya pergi kepada aktiviti yang pertama yang kami buat di PDK iaitu Match the Colour. Jadi pengenalan aktiviti ini, pelatih dikehendaki memadakan bola berwarna ke dalam kotak yang mempunyai warna yang sama. Aktiviti ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran kognitif dan pengencaman warna. Selain itu, ia membantu dalam pengembangan koordinasi mata dan tangan mereka. Dan aktiviti ini dijalankan secara individu bersama bimbingan guru atau petugas. Murid menunjukkan tahap kefahaman yang berbeza semasa melaksanakan tugasan. Jadi, apa adaptasi yang kita boleh dapat dari aktiviti ini? Pelajar APG menggunakan warna yang terang dan jelas untuk menarik perhatian murid. Selain itu, arahan diberikan secara ringkas dan berulang bagi memastikan kefahaman. Selain itu, penggunaan demonstrasi sebelum aktiviti membantu murid memahami tugasan. Seterusnya, sokongan visual seperti kad warna turut digunakan. Adaptasi ini memudahkan murid mengikuti aktiviti dengan lebih efektif. Seterusnya, kita pergi pada modifikasi. Modifikasi yang boleh dilakukan ialah bilangan warna dikurangkan untuk murid tahap rendah. Selain itu, saiz bola diperbesar bagi memudahkan pegangan mereka kerana motor halus mereka tidak berapa baik. Selain itu, aktiviti dipermudah kepada satu langkah pada satu masa. Seterusnya, masa tambahan diberikan kepada murid yang lebih memerlukan. Modifikasi ini perlu untuk memastikan semua murid dapat menyertai aktiviti bersama-sama. Jadi, aplikasi yang dapat diterapkan ialah pelatih menggunakan kemahiran komunikasi asas seperti menunjuk atau menyebut warna. Petugas menggalakkan interaksi melalui soalan seperti, warna apa ini? Selain itu, pendekatan augmentative dan alternative communication iaitu AAC digunakan seperti kad gambar. Dan aktiviti ini juga membantu murid memahami konsep warna dalam kehidupan seharian.
Ia juga meningkatkan keyakinan murid dalam berkomunikasi. Seterusnya, kita pergi ke aktiviti yang kedua, iaitu Dip in the Chocolate. Jadi, pengenalan aktiviti ini ialah murid diminta mencelup biskut ke dalam coklat dan menabur sprinkle. Jadi, kami sebagai pelajar IPG menyediakan biskut yang bersaiz ini serta coklat seperti Nutella dan sprinkle. Jadi, murid haruslah mencelup biskut tersebut ke dalam Nutella dan letakkan ke dalam bekas dan menabur sprinkle di atas biskut yang disediakan yang telah dicelup dalam coklat oleh pelatih. Jadi, aktiviti ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Selain itu, ia merangsang dari sentuhan dan koordinasi tangan, sama seperti aktiviti yang pertama tadi. Aktiviti ini berbentuk hands-on, ini dapat menarik minat murid atau pelatih untuk belajar. Murid menunjukkan keterlibatan yang aktif sepanjang aktiviti. Adaptasi yang digunakan ialah pelajar IPG menyediakan bahan yang selamat dan mudah dikendalikan seperti biskut. Kami mengelak untuk menggunakan alat seperti gunting atau pisau. Jadi, arahan diberikan secara langkah demi langkah supaya lebih mudah untuk kami mengendalikan murid. Demonstrasi dilakukan sebelum murid mencuba sendiri. Jadi, kami menunjukkan cara yang betul dan tidak berapa comot sebelum murid melakukan aktiviti itu. Penggunaan bahasa yang mudah difahami membantu murid mengikuti aktiviti. Dan akhir sekali, adaptasi ini memastikan murid dapat melakukan atau melaksanakan aktiviti dengan selamat. Jadi, modifikasi yang boleh dibuat ialah saiz biskut disesuaikan mengikut keupayaan murid. Seperti pada lawatan kami pada beberapa minggu yang lalu, kami menggunakan biskut yang bersaiz kecil sahaja. Murid yang lemah dibantu secara fizikal oleh guru atau petugas. Jumlah langkah dikurangkan untuk murid tertentu. Dan aktiviti dilakukan secara berperingkat. Dan modifikasi ini membantu murid mencapai objektif pembelajaran. Dan aplikasi yang kami buat ialah pelatih atau murid berlatih berkomunikasi melalui arahan seperti celup dan tabur. Interaksi sosial berlaku apabila murid berkongsi bahan dengan rakan. Penggunaan IC seperti simbol atau gambar dapat membantu pemahaman. Dan aktiviti ini mengaitkan pembelajaran dengan situasi sebenar. Ia juga meningkatkan kemahiran diri murid. Dan aktiviti ketiga iaitu penggunaan IC, iaitu saya menerangkan kepada pelatih cara untuk menggunakan IC yang telah saya cipta. Jadi, pengenalan ini ialah aktiviti melibatkan penggunaan bahan argumentatif dan alternatif komunikasi iaitu AAC yang saya cipta iaitu flipbook yang dipanggil MyComobook. Flipbook ini mengandungi gambar, simbol dan perkataan asas untuk membantu komunikasi murid. Murid menggunakan flipbook untuk menyatakan keperluan seperti makan dan minum dan serta emosi mereka. Aktiviti ini sesuai untuk murid yang mempunyai kesukaran dalam komunikasi verbal. Penggunaan AAC dapat membantu meningkatkan interaksi antara murid dan guru. Jadi, adaptasi yang saya telah buat ialah kandungan flipbook menggunakan gambar yang jelas dan lebih mudah untuk difahami. Simbol disusun secara sistematik mengikut kategori seperti makanan dan emosi. Pelatih memberi bimbingan secara langsung semasa penggunaan. Bahasa yang digunakan adalah ringkas dan konsisten. Jadi, maksud di sini ialah saya tidak menggunakan perkataan yang kompleks seperti yang dapat menyukarkan kefahaman pelatih. Adaptasi ini memudahkan murid untuk memahami fungsi setiap simbol. Jadi, modifikasi yang saya buat ialah bilangan simbol dikurangkan untuk murid tahap rendah. Saiz gambar diperbesarkan untuk memudahkan penglihatan mereka. Pilihan jawapan dihadkan kepada beberapa sahaja. Jadi, mereka tidak perlu untuk berfikir pada waktu yang panjang. Selain itu, flipbook digunakan secara berperingkat mengikut tahap murid.
dan modifikasi ini membantu murid menggunakan AAC dengan lebih efektif. Seterusnya, aplikasi yang saya dapat ialah murid menggunakan Flipbook untuk menyampaikan kehendak mereka seperti nak makan. Selain itu, interaksi dua hala berlaku antara murid dan guru. Sebagai contoh, apabila AAC ini ada pada murid, jadi apabila guru bertanya tentang sesuatu, murid dapat memberikan respon walaupun bukan secara verbal, tapi mereka dapat menunjuk apa kehendak mereka. AAC digunakan dalam situasi sebenar seperti waktu makan dan aktiviti dalam kelas. Selain itu, pelatih atau murid belajar membuat pilihan melalui simbol yang disediakan. Ini meningkatkan keyakinan mereka dan kebolehan dalam komunikasi. Jadi, kekuatan yang saya dapat apabila melakukan aktiviti pada PDK atau lawatan pada PDK ialah aktiviti yang dijalankan bersesuaian dengan tahap murid. Guru atau petugas menunjukkan komitmen dan kesabaran yang tinggi, persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif, penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik yang disediakan oleh kami, dan pelatih menunjukkan pelibatan yang aktif semasa melakukan aktiviti. Selain itu, kelemahan yang saya nampak ialah aktiviti kurang bervariasi untuk murid tahap sangat rendah, kekangan masa untuk memberi perhatian individu. Selain itu, penggunaan teknologi yang masih terhad. Di samping itu, susunan bahan kadang-kala tidak seragam, dan akhir sekali kurang penekanan kepada komunikasi alternatif secara konsisten seperti AAC. Jadi, ini beberapa carangan penambahbaikan daripada saya, iaitu menyediakan aktiviti khusus untuk murid tahap rendah, mengintegrasikan teknologi seperti aplikasi AAC. Selain itu, menyeragamkan bahan pembelajaran, memberi latihan tambahan kepada guru atau petugas, dan akhir sekali menambah bilangan fasilitator untuk sokongan individu. Jadi, ini beberapa lampiran, iaitu seperti yang gambar pertama ialah aktiviti Match the Colours. Seterusnya, ini kumpulan saya untuk lawatan ke PDK Petaling. Seterusnya, di bahagian hujung kanan ialah aktiviti Dip in the Chocolate, dan di bawah kiri ialah teknik menggunakan AAC, dan akhir sekali iaitu gambar temu bual bersama PDK Petaling. Jadi, ini beberapa penutup dari saya. Lawatan ini memberikan pendedahan kepada kami tentang pelaksanaan intervensi MBPK, dan adaptasi, modifikasi dan aplikasi mainkan peranan penting dalam PDP. Selain itu, aktiviti yang sesuai mampu meningkatkan perkembangan murid. Di samping itu, penambahbaikan perlu dilakukan untuk hasil yang lebih efektif. Secara keseluruhannya, lawatan ke PDK Petaling menunjukkan usaha yang baik dalam mendidik MBPK. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.